cerita pasal seorang. Bank dulu dia buat pinjaman untuk penelayan saja. Sekarang mereka yang ada SSM, mereka yang berniaga pun boleh buat pinjaman untuk dapatkan boat sport fishing dan juga boat nak bawa island hopping, bawa orang ke pulau. Mungkin ada di kalangan anda yang nak meluaskan skop perniagaan anda. Dulu ada restoran, bengkel kereta. Tiba-tiba duduk pula tepi laut. Tiba-tiba kawan kata, apa kata kau buat bos biji, lepas tu buat trip bawa orang island hopping semua. Tapi kekurangan modal. Okey. Mereka yang ada perniagaan, bermakna anda mestilah ada SSM lah. Okey. Untuk orang makan gaji tak dapat bagi tahu awak, orang makan gaji tak dapat. Ada SSM, dia boleh buat pinjaman di bawah agro-tourism. Kalau nelayan, agrotani lah tau. Yang ni agrotourism. Okey, dia bawa agrotourism ni ada 5 syarat. Pertama, kena ada lesen McDom. McDom ni kelas dia 5-6 hari, awak kena ambil peperiksaan. InsyaAllah lepas tu awak dah dapat lah. Itu syarat pertama. Dan okey, yang kedua, apa? Penyata 6 bulan. Selama 6 bulan macam kita nak beli kereta lah. Orang niaga, orang makan gaji orang minta 3 bulan je. Orang niaga dia kena minta 6 bulan. Statement bank, tak kira apa bank. Tak kira lah awak senyap berhad ke, enterprise ke, tak kisah. Yang ketiga, untung rugi kita selama paling kurang pun setahun. Nak tengok statement bisnes kita. Okay, penyata bisnes kita mana setahun ataupun 2 tahun lagi bagus lah. Kita nak tengok untung rugi. Kalau bisnes rugi tapi nak pinjaman. Okey, itu yang ketiga tau. Yang keempat, tax. Kena declare kurang-kurang 3 penggal ataupun bayaran terakhir tax. Dah bayar dah tax tu. Mana adalah keuntungan berapa tu terpulang kepada tuan-tuan. Bisnes tu ada untung, bayar tax. Dan bayar tax mengikut undang-undang yang betul untuk bantu anda untuk kembangkan bisnes. Yang kelima, insurans. So insurans untuk owner tu lah, yang nak buat pinjaman tu. Kena ada insurans. Tapi yang tu, insurans tu saya rasa tak masalah yang besar. Yang 3 utama tu tu lah jadi cabaran sikit lah. 2, 3, 4 tu. Kalau ada orang bisnes tak bayar cukai, ada orang bisnes tak ada akaun bank, ada orang bisnes tidak ada statement untung rugi syarikat. Susah.